Persoalannya, okey, boleh ke tidak nak ambil mak booster? Pada saya, is depend pada ibu itu. Ada ibu dia suka, dia suka nak ambil sebab dia rasa bila dia ambil tu dia ada macam lah boost sikit. Boost apa? Boost energy kan? Bila dia energy, dia lebih bertenaga. Dia orang kata lebih membantu untuk pengeluaran susu. Ada tu yang dia rasa boost hormon happy dia tu sendiri kan? Ada tu yang dia kata memang betul dia dapat membantu tetapi tidak mengekalkan. Pengekalan itu sendiri berlaku daripada proses pengeluaran susu sama ada secara pam susu ataupun direct feeding. Okey? Dan kembali semula kepada persoalan Raza. Ada ibu yang cakap, saya tak perlukan pun mak booster, saya hanya perlu happy. Memang tidak dinafikan. Dalam penyusuan susu ibu ni kita ada dua jenis hormon yang sangat penting, iaitu yang pertama adalah hormon prolaktin dan yang kedua adalah hormon oksitosin. Prolaktin adalah hormon yang menghasilkan susu, oksitosin adalah hormon yang mengeluarkan susu. Dan hormon oksitosin ini kita sebut juga sebagai love hormone. Hormon yang memang sangat berkait dengan emosi ibu. Kalau ibu stres, ibu sedih, hormon oksitosin ni dia akan terjejas dan dia akan mengganggu pengeluaran susu. Senang kata susu dah terhasil tapi pengeluaran tu akan terganggu lah. Tapi kalau mak happy, mak gembira, contohnya mak minum Horlicks. Sebab apa dia minum Horlicks? Susu dia banyak. Sebab dia suka dengan air Horlicks tu. Cuba kalau saya minum, saya tak minat Horlicks. Saya pun tak suka, terlalu tak manis. Suka. Terlalu manis. Kan dia rasa dia macam pelik-pelik sikit kan. Bukanlah nak orang kata nak downkan Horlicks. Tidak. Tapi saya tak suka. Tapi kalau suruh saya mungkin minum hot chocolate, mungkin saya suka. Sebagai contoh, ada orang dia kena makan sate. Tapi takkan nak hari-hari makan sate kan. Kalori dah lah banyak. Gemuk pula kan. Saturated fat dah lah tinggi kan. Nanti kena clock down pula. Jadi akan ada isu dia. So, tak dinafikan kadang-kadang ada perkara yang boleh memanipulasi otak kita bila kita gembira. Bila kita happy, dia memang akan dapat membantu mengeluarkan susu. So kembali kepada persoalan, mak booster ada banyak dekat pasaran ini. Perlu tak saya ambil is depend on you ibu. Paling penting you jaga di mana supply. Kalau you tak jaga di mana supply, you ambillah mak booster seguni sekalipun, dia tidak akan memberi kesan langsung kepada peningkatan penghasilan susu. Itu fakta, bukan auta. Okay, saya Follow to know more update about us.